1.2 fizik electric field ataupun medan elektrik. Jadi dalam 1.2 ni kita sama je guna konsep yang dekat 1.1, tapi ada sedikit penambahan, iaitu kita tengok kat sini. Charge positif dan negatif dia akan ada dua laluan. Pertama, ada yang akan flow out dan ada yang akan flow in. Jadi yang flow out charge positif dan akan flow in masuk ke dalam charge negatif. Macam mana? Nak ingat analogi positif. Bila positif dia akan sebarkan positif, sebarkan kebaikan, dan yang negatif tu akan menerima kebaikan daripada positif. Sampai situ. Lepas tu kita tengok pada formula. Tengok kat sini. K pemalar constant, ada diberi E tu electrical field dan Q charge dia, R tu jarak di antaranya, dan dia punya unit Newton NC -1 macam tu. Konsep sebiji sama, kena resolve X component, Y component dan masuk dalam resultant force dan cari shiftan semua, lukis arah. Ingat arah bila kita lukis theta tu mesti dekat paksi X, sebab kita bahagi kita punya Allahumma salli ala Muhammad electric force kita paksi X. Jadi kita kena buat dekat paksi X. Dan kalau diminta direction, kalau to the right positif, kalau hasil yang kita dapat tu positif, to the right. Kalau hasil yang kita dapat negatif, to the left. That's all. Nokta. Maafkan saya ada sedikit penambahan untuk 1.1 dan 1.2. Kita tengok dia punya charge, katakanlah Q2 negatif, charge negatif. Dalam meletakkan dalam formula, penggunaan formula, jangan sesekali kita ambil value negatif tu. Yang value negatif tu adalah untuk arah dia sahaja. Dekat 1.1, 1.2 hanya melibatkan vektor quantity vector, yang mana quantity vector ni ada magnitude dan juga arah. 1.3, 1.4 quantity skala yang ada magnitude saja, dia tak ada arah. Okey, penambahan. Nokta, sorry.